Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih dan selamat kembali ke channel aku. Okay, so hari ni aku nak share tentang M.2 SSD enclosure. Biasanya kita tengok SSD 2.5 kita convert masuk dalam casing jadi external hard disk kan. So ini nak tunjuk macam mana M.2 ni. Ni nama M.2 ni kira hard disk ni, tapi model dia M.2 nak masuk dalam casing ni jadi external hard disk. Casing yang aku beli brand Ugreen. Dia punya speed 10 Gbps, ada lagi yang laju, ada sampai 20, 30 sampai 50 pada. So ni aku ambil yang murah je dekat Shopee. So link aku akan share kat bawah lah, korang boleh klik dan tengok. Okay, jom kita tengok apa ada dalam ni. Ini hard disk ni, hard disk aku ni size 256 GB 256 je. Kenapa aku nak jadikan external disk? Sebab sayang hard disk ni aku tak pakai, so better aku buat external lah. Okay, jom tengok. Ni kemek si biasa lah. Kalau post kadang tak kisahlah courier service JNT ke Shopee Express ke, tak tahulah, barang mesti kemek ni, tak pernah yang tiba kat tangan aku sempurna. Jom kita tengok. Kita apa yang ada dalam ni. Ni apa? Okay, ni dia punya casing lah. Casing dia metal. Ni apa ni? Allah ni. Instruction. Ni apa ni? Manual. Oh, tak ada apa sangat ni. Dia installation dia basic je. Orang yang bukan IT pun boleh pasang. So ni dia punya tool, screwdriver kecil tu. So ni dia punya kabel Type C. So ni aku letak tadi. Okay. Okay. Ni apa lagi? Okay. Screwdriver dengan thermal pack. Thermal pack tu apa benda? Korang boleh google ni tujuan untuk apa. Thermal pack ni untuk transfer heat daripada chip yang berada pada board circuit kepada heatsink. Okay, tapi semak pula ni. Buang dia. Okay. Yang satu lagi ni. Okay, salah kabel Type C to Type C. Okay, seterusnya casing dia. Jom kita tengok kemek tak. Kotak tadi kemek kan. So inilah dia, besar rupanya. Aku ingat kecil. Ugreen. Ni dia tunjuk apa ni. Ni dia punya ni. Tidak. Okay. So macam mana nak buka dia? Suara background tu kau abaikan aja. Bilik aku ni open. Aku dekat loading ni. Bilik server aku dekat atas looting. So pemaham je lah, abaikan je suara data tu. Okay, ini dia punya skru. Buka dulu. Okay, tarik. Tadi. Ini body dia ni aluminium. Okay. So kalau tengok kat sini dia ada
beberapa size yang boleh masuk lah. Macam aku ni panjang, so akan kunci panjang, so aku akan kunci kat sini. Ada SSD yang pendek tau. Dia dah standard size macam ni. Okay, jom. Buka kat sini. Okay, sebelum tu kita pasang thermal pad dia kat atas ni. Lepas ni pasang kat atas ni stiker nak buka, sayang lah pula. Kita buka stiker ni. Stiker ni sebab ada detail ni, warranty void of if remove. So macam ni, tak pasang tak boleh stiker ni. Jadi kita tampal lah atas ni. Tampal je lah atas tu. Apa ni yang tampal segala labu. Letak je tengah, mesti tampal. Okay, tak pernah nak cik ni. Okay, thermal pad ni dia ada dua ni tau, apa nama, dia ada dua lapisan stiker ni. Kau kena cabut dua-dua ni, yang belah atas. Pasal cabut, kalau tak cabut macam mana dia nak transfer heat. Kau rasa dia macam melekit sikit ni. Okay, lepas tu kau ambil pula lah ni. So ni tekan, nampak? Tekan dia akan letak sini. So ambil balik skru ni, pasang. Okay. Ikat kau ikat kau kuat pula, macam ikat skru nak kereta tu. Asal ketat sikit dah. Ni baru elektronik lembut. Okay, dah siap tu kau pasang balik ke sini. Taruh sini. Lepas tu pasang balik skru tepi. Dia punya casing ni pun tak capai ke situ lah. Tak sampai pun dekat ni. Maksudnya kalau kau tak pakai ni pun tak apa. Kurang pasang lah. Tu pasang balik skru. Dah siap. So lepas ni kau dah boleh tunjuk lah. Orang biasa pakai panel kecil yang kau pakai ni, kau dah bawa stop tangan. Tapi speed laju, kapasiti besar, 256 GB. Okay, aku try nak tengok di sini. Okay, aku try cucuk Sekejap. Tadi ada ni je kita Ada ni. Cucuk dekat tempat ni, type C ni. Kan ada. Dia dah ada klik lampu. So ni
dah detect. Ini aku buat story mining tu. Tak apa, aku clearkan sekejap. Partition balik. Aku pakai ni, partition master. So mana 256 dari mana? Ni tekan balik, all, yes. Tengok yang salah delete lah. Kau punya delete tadi singgah mampus. Lanjut. Ni kan loading. Dah settle. Delete. Okay, dia akan kosong tau. Kosong. Select sini. Jangan initialize. Select sini. Siapa yang pakai partition master, select yang besar ni. Select tunjuk ni, yang kecil ni, unallocate ni, select pula yang anak dalam. Dia akan projek lain tau. Kenapa kena create? Sebab kalau aku buka komputer dia tak detect pun ni. Dia masih tak detect, dia tak hadis. So klik yang sini, tekan create. Ni kasih full lah. So partition level kau nak apa boleh lah. Aku ni contohnya macam tu lah. Custom kedua ke TFS ke terpulang. Biasanya kalau untuk pendek kedua kan ke sikit. Okay, once dah siap je, done. So bawah ni dia dah jadi this lah, dia detect. Close. Kau pergi buka balik dekat ni PC. So kau tengok dah detect. Sama. Benda ni dah macam panda tu buat external harding kau. Tapi biasalah lebih laju sikit dia. Tu. So kau dah boleh pakai. Kat sini pun dia dah eject dah ni. Apa nak eject ke apa lah ni. Nampak? Tekan dah reject user storage. Okay, itu saja kongsian untuk kali ni. Tapi yang nak beli model yang sama macam aku ni, aku akan sharekan dekat description link kat below. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan button subscribe. Aku 1000 pun tak sampai lagi subscriber ni. Okay, terima kasih. Terbaik. Jumpa lagi. Peace yo.